Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat siang. Apa saya nak buat siang ni? Saya nak menjala. Ni pot saya masih kecil-kecil, mancing ikan, mancing udang dekat sini ni. Tengok keadaan air cantik sebab air luar tu besar. Jadi air kat sini dia tinggi. Dia memang cetek, tapi bila air penuh tu dia cantik lah keadaan dia. Cuma saya tak tahu keadaan dasar dia, berkayu ke tak berkayu. Macam dulu ada juga kayu, tapi tak berapa banyak. Sekarang tak tahulah, mungkin ada pelepas sawit je agaknya. Jala saya guna jala 10 kaki. Jala 10 kaki tak tinggi ni. Sesuai lah untuk parit. Matanya setengah inci. Mata kecil lah. Kita try dulu tengok macam mana, ada hasil ke tak ada hasil. Apa mantap. Ikan seluar pantai baru. Ikan sedap bang. Udang dia ada. Ada seluar pantai. Banyak dapat pantai hari ni. Lesen bang. Lesen Tenggalan dengan seluar pantau. Sedap goreng ni bang. Baru mantap. Bismillah. Macam ada gegor-gegor. Ikan nyet-nyet. Baung. Baung ketutu. Betul-betul lauk ini bang. Baung ketutu. Alhamdulillah. Anak baung ketutu. Alamak, pelayar tak bawa pula. Baik tak besar. Mata jala ni. Ini ikan tonjen. Sedap ni. Ini ikan botak pun sedap juga ni. Ini ikan terbul. Ikan terbul. Alamak, baru mantap. Bismillah. Tak ada pula kelibat udang galah bang. Dulu banyak sini. Ada gegor-gegor ikan kecil. Ikan. Ikan Tenggalan sampai atas ni bang naiknya. Sampai atas naiknya bang. Ikan Tenggalan. Sampai pahit kecil dia naik anak Tenggalan ni. Satu, dua. Paling mantap. Cuba lagi. Nampak dah ada hasil lah.
Senyap je. Kayu ke apa. Ikan tunjin Seko. Ikan tunjin. Banyak ikan sengat ni. Tak apalah, sedap juga. Seko. Ikan sebarau. Ikan tunjin tadi. Sebaru. Hampalah. Tu dia. Padu mantap. Bismillah. Ada goyang. Seluang pantau. Seluang pantau. Ui, banyak seluang pantau. Alhamdulillah. Ui. Besar-besar abang seluang pantau. Alhamdulillah. Besar seluang pantau. Alhamdulillah, goreng seluang pantau ini bang. Memang syok. Memang syok. Degil ni. Jadi kalau kecil sikit kepala dia memang gitulah. Tu dia. Alhamdulillah. Kita ambil dulu yang bawah ni, yang besar-besar ni. Saya nampak seekor tadi besar ni. Tu dia. Oi, seluang pantau. Sampai ke dalam masuk dia. Ikan sedap bang, ikan sedap ni. Kecil tapi dia punya manis. Mantap. Mana lagi kau punya bu? Alhamdulillah bang. Aduh, kayu. Pantau dah ada. Pantau dah nampak. Ikan terbol. 2 ekor. Dia duduk bawah kayu punya. Alhamdulillah. Udang langsung tak nampak bayang. Seluang pantau. Dan terbol. Cantik saya sini kalau buat tajuk bang. Alamak. Memang padu mantap. Ini seko. Sebaya. Alhamdulillah. Ingatkan tak ada, saya dah teboh. Ada puyuh besar-besar kat bawah tu. Kumpulan betuk bang. Kumpulan ikan betuk. Tu nampak. Kumpulan puyuh. Cantik saiz tu. Aduh mantap. Tuh. Mantap saiz.
Hidup masuk akuarium. Kecil uang. Alamak. Orang Jawa ngomong betul. Betul. Ni lemah jala ni, salah beli lah. Tak boleh beli dengan orang tu lagi. Dia punya kancing dia tu tak rapat, jadi tangsi ni boleh masuk. Susah kerja. Nampak tu. Hui lawa. 2-3 pot lagi kita caw. Dah banyak dah ni. Banyak. Tapi target udang tak ada. Ikan lain ada. Tu. Alhamdulillah. Pada mantap. Bismillah. Seko puyuh. Jadi lah. Kita pindah pot lagi. Pindah pot terakhir. Alhamdulillah, pot mantap. Ini biasa pot sebarau ni. Casting. Tapi itulah tinggi. Nasib lah. Biasa dah sebarau. Bismillah. Boleh lah. Macam gegoh-gegoh. Seruang pantau. Ui, seruang pantau bosok-bosok bang. Alhamdulillah. Alamak, sangkut. Aduh. Bit lepas. Tak keluar ikan ni. Alah. Woi, pantau meriah bang. Alhamdulillah. Memang kita target ni. Ikan seruang pantau merucup Alhamdulillah. Lauk pantau hari ni bang. Nampak tu. Meriah tu. Meriah suasana dia Aidilfitri. Satu, dua. Mana boleh ambil daripada depan ni. Dia tak nak keluar. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, rezeki aku. Ikan botak pun tak ketinggalan. Kita ngejarkan pantau dulu. Senang. Kita ngejarkan pantau dulu. Boleh tarik daripada depan ni. Tak payah buka dalam. Balik nak goreng. Allah. Memang marvelous bang. Memang marvelous. Saiz pula tu. Mana guna? Alhamdulillah. Ni keluar ikut depan. Alamak, koyak pula. Di dalam ni juga. Tak cantik nanti. Pecah kepala. Ni okey.
Alhamdulillah bang. Waduh, mantap bang. Syukur. Tempat tinggi ni payah sikit. Saya ni bukan pandai sangat menjala. Gedah je dah bang. Bismillah. Yang jadi kembang. Jadilah. Apa yang ada? Ikan sepat buta je bang. Buta. Tak nak lah. Try masukkan kat sini. Nasib lah. Bismillah. Boleh lah tu. Kalau nak ada pantau kena. Kan betul hampala seko. Ui, dapat. Hampala bang. Hampala Subarau. Nyogok diam-diam kan dah kena. Sayang tak ada oksigen ni. Masuk akuarium ni. Alhamdulillah. Baru mantap. Okey bang, alhamdulillah selesai. Barang yang ditarget tak jumpa. Target udang dah tak naik ke apa ke. Ikan dapat. Okey, kita tengok. Yang penting hari ni ada ikan seluang pantau. Itu yang menjadi buah hati lah untuk hari ni. Kita tengok hasilnya. Tak kat jalan ni kan berpasir pula. Longgo kat sini. Macam-macam ikan kita dapat. Yang penting, nampak kan puyuh kau main laju kau. Sini. Jauh sangat tu. Sini. Tu dia. Ingat nak kira seluang pantau ni. Habis puyuh ni dah menggila lagi. Hampalah seko. Puyuh ni memang hidup. Nanti kita masuk dalam akuarium. Yang lain ni kita buat lauk. Alhamdulillah bang. Tu dia. Udang je tak jumpa. Pantau, ikan botak, ikan tonjen. Baung kecil seko. Nak ketutu seko. Ikan puyuh ni kata orang letak kat rumah. Malu halus tu takut. Kita cubalah. Kat rumah tu memang dah ada dah kat akuarium depan tu. Okey bang InsyaAllah ada rezeki lain kita jumpa lagi bang nampak tak? Amboi jauhnya kau. Okey bang. Mani pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye.